Rupanya ada beza besar tau antara mouse yang biasa dengan mouse yang direka khas untuk orang yang kerja depan komputer berjam-jam. Mouse ni dia ada side scroll wheel untuk scroll kiri kanan dan juga ada button back forward untuk buat kerja tu jadi lagi smooth. So ini dia ergonomic wireless mouse daripada Ugreen. First kali untuk design dia of course ergonomic. Jadi bila guna lama-lama tu kan tangan lebih rasa selesa and tak cepat letih pun. Yang paling best tu dia ada side scroll wheel dekat bahagian tepi ni. Yang ni tak banyak mouse yang ada and kalau korang video editor korang faham lah benda ni. Contohnya dekat timeline editing tu kan Asyik kena gerak kiri dengan kanan je untuk cari footage, audio ataupun scene tertentu kan. Jadi bila adanya side wheel scroll ni nak gerak timeline ke kiri dengan kanan tu jadi lagi senang. Lepas tu dekat bahagian tepi ni juga ada button back and forward tau. Contohnya macam kalau korang tengah Google ataupun nak buat research ataupun nak buka banyak website kan, just tekan je button ni. So senang, tak payah nak gerakkan cursor ke nak panah browser banyak kali. Untuk connection pula mouse ni menggunakan Bluetooth 5.4 dan juga 2.4 GHz wireless. Mouse ni support Windows dan juga Mac, jadi tak perlu risau soal compatibility. Tapi mesti korang ingat mouse ni kena charge kan. Tak payah sebab dia guna bateri AA, so mouse ni memang tahan lama. Oh lagi satu dia punya DPI korang boleh set tau sampai 5000 DPI. So korang boleh just tekan je button dekat bahagian atas ni. Jadi korang boleh adjust lah cursor tu mengikut keselesaan korang sendirilah. And yang paling last aku suka pasal mouse ni, dia silent click tau. Jadi kalau korang tengah klik banyak kali tu, orang sebelah tu pun takkan dengar. Jadi mouse ni bukan sekadar mouse Mouse ni bagi efek yang besar dalam korang punya workflow harian kerja korang tu. So korang pun kalau buat kerja lama-lama lagilah selesa. So untuk korang, make sure korang pilih mouse yang betul. So kalau korang nak mouse ni, korang boleh just tekan je link aku dekat bawah tu. And jangan lupa follow-follow.